Sebab Allah SWT berada di luar daripada konsep masa. Kita sekarang ni berada dalam masa kan. Yang keempat, kita beriman juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan ataupun Allah SWT telah menetapkan akan berlaku hari kiamat. Yang mana hari kiamat ni mula-mula sekali kehancuran dunia ni, lepas daripada dunia ni telah dihancurkan, kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan disoal, dan semua benda yang kita buat pada masa sekarang ni di dunia ni akan dipersoalkan semula. Kenapa kita buat apa yang kita buat, kenapa kita tak buat apa yang kita tak buat, semua sekali tidak akan berganjak kaki kita ni selagi mana kita tidak ditanya. Dan yang paling yang terakhir adalah kita juga beriman dengan semua benda yang berlaku di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sama ada yang telah berlaku ataupun yang belum berlaku ataupun yang akan berlaku, semuanya kita beriman, kita percaya bahawa semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah SWT berada di luar daripada konsep masa. Kita sekarang ni berada dalam masa kan. Masa ni adalah makhluk Allah. Allah SWT di luar masa, jadi Allah SWT dah tetapkan semua benda yang berlaku sebelum, semasa, selepas, semua benda Allah telah tetapkan, termasuklah benda yang mungkin berlaku. Kalau begitu macam mana dia akan jadi, semua Allah SWT telah tetapkan.